Itu kat Malaysia, tak tahulah. Malay. Second bazaar for today. Dekat sini saya dipahamkan ada lebih kurang dalam 3,000 ekor at one time. Selalunya dia orang buka dalam pukul 3 pagi dah start berniaga. So dalam pukul 11 tu dah habis dah. Orang dah start transport. Sekarang ni pun kereta lori dah start keluar dah. Okay, kita tengok lagi dalam tu. Saya nak share sikit. Tak tahulah dekat Malaysia orang dah bagi makan ke belum kan. Kat sini dia orang bagi juga makan stevia. Stevia ni selalu yang buat buluh tu kan. Kita tengok kat sini kan. Ini benih-benih dia orang. Untuk dia orang tanam semula lah. So kalau tengok sini ni dia lebih kurang tengok macam napier juga. Tapi dia bukan napier, dia stevia ni. So dia kata kebanyakan yang dia bagi stevia ni kepada lembu-lembu susu, anak-anak lembu. Tengok ni banyak ni dia berniaga kat bazar je. Rumput pun berniaga kat bazar. Kita kat Malaysia tak tahulah. Malay. Bengkel dia apa? Kita tengok ni dalam 4 tahun ni. 600 kilo tak lagi ni. Dah. 600 kilo. Takat ni kita dah shopping lebih kurang dalam 112 ekor. Daripada 3 pagi sampai sekarang ni. Tengok tu. Cantik tak? Beramah ni. Ada siapa-siapa tak orang Malaysia yang nak? Kalau nak, jangan lupa contact Dan. Ni kocik sikit boleh ni. Nampak tengah live ni. Inilah keadaan dekat bazar. Haru dia macam pasar tu. Hey, good morning. How are you? Long time no see. Okay. Belum. Dah balik. ผมไม่เห็นหน้านานเลย สำหรับรถนะครับที่บ่ขึ้นบ่ลงนะครับหน้าทาประชาสัมพันธ์นะครับ Betul tak ini masuk Malaysia, masuk Vidigo ni? Ni Vidigo ni. Ni. Dia duk racun semua ni. 2967นะครับจังหวัดร้อยเอ็ด Wow, ni. Ni contoh-contoh ni. การหาเจ้าของรถ Kalau kita bawa balik untuk korban ni, mewah ni. Berapa ni kan? 62,000. นะครับขอให้ยอดยักษ์6318หาราคาขยับรถ Ni gitu ah. นี่มาตัวผู้ทำไมไม่ไปหาป๋าด้วยเหรอ Hả? Ở đây quét, ไม่ได้แวะเลย ở đây quét. ก็ละหมื่นเศษๆนะ 50,000แต่เขาจะขาย50,000ต่ำกว่า50,000เขาไม่ขายปะดีมึงอ่อนเยี่ยม45,000อ่อนฮะเอาให้ตัวนี้แล้วไม่ชอบไม่ชอบขอให้นี้แล้วดีไม่ใช่ขอให้นี้แล้วแต่เมื่อตัวเองขอให้โคไปดูนี่กูอะไรนะโคไปเขาจะเอาไฟโคOkey, korang boleh tengok kat sini. Kita naik Kobar hari kan. Pukul 3 dia orang start menego. Lah ni pukul 9. Maknanya 6 jam je. Kau tengok dari belakang tu. Sampailah ke depan ni. Yang ni semua maknanya urus niaga dah settle dah. So masing-masing dah boleh. Dan diorang akan bawa balik lah. Ikutlah diorang nak jual balik kat siapa orang ataupun nak potong daging dan sebagainya lah. So konsep bazar kat sini is something like yang kita boleh explore dekat Malaysia lah. So masing-masing kita boleh jual ternakan kita sesama orang lain dan mudah untuk usaha perniagaan. Saya rasa ekonomi kita lebih berkembang kalau kita buat konsep-konsep macam ni. Kita jauh lagi ni tapi kita boleh buat, saya yakin. Tengok Mem. So tengok betapa sosak kat sini. Masuk keluar pun dah. Okey, kalau tengok sini kenapa lori-lori ni kena queue? Dan daripada belakang sampai ke depan jadi macam mana owner tapak ni buat duit? Macam mana dia maintain kawasan ni? Setiap ekor lembu yang dalam lori tu, dia orang kena bayar 50 baht. Duit kita lebih kurang dalam RM9.5 lah. RM6.5 per ekor. So setiap ekor dalam lori tu ataupun dalam Hilux ke dalam truk dia orang kena bayar kepada owner tapak.
So daripada sini owner tapak tu generate income dan dia akan tambah baik kawasan bazar dia ni. Korang bayangkanlah kalau dia orang boleh jual, kalau tengok dalam volume banyak ni kan. Saya baca-baca lah satu lori ni tuan dalam 15 ekor lah. Beratus lori ni. Satu hari owner tapak dapat sewa 500 darab dengan RM6 setengah berapa? Korang kira sendiri.กับฉันได้